Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan sebuah tajuk trend semasa multimedia dan teknologi web, iaitu pemasaran digital melalui multimedia. Kumpulan kami, saya Muhammad Din Shidanian bin Muhammad Azhar, nombor matrik C24A2379, berserta ahli kumpulan saya yang lain. Okey, saya Muhammad Din Shidanian bin Muhammad Azhar, nombor matrik C24A2379. Yang pertama adalah pengenalan, di mana multimedia ini merujuk kepada beberapa gabungan elemen digital, iaitu seperti teks, image iaitu grafik, video dan animasi yang akan digabungkan di dalam satu platform. So, antara tujuan penggabungan elemen digital ini adalah untuk menyampaikan mesej yang berkaitan dengan pemasaran lah, untuk seperti membuat iklan, buat video dan sebagainya. Jadi, melalui multimedia ini dan penggunaan gabungan elemen ini akan jadi lebih menarik dan interaktif lah, maksudnya lagi wow dan lagi menarik untuk bila dilihat. Pemasaran digital ni dengan multimedia ni dia akan membantu para usahawan supaya untuk menarik perhatian para pelanggan apabila iklan tu dilihat. Maksudnya kalau dia tengok sebuah iklan sebuah produk tu, dia akan jatuh cinta ataupun rasa okey, aku nak beli produk ni. Jadi dia akan jatuh cinta terhadap iklan tersebut lah, dengan gabungan hasil-hasil elemen yang saya sebutkan tadi, iaitu teks, image, grafik dan video dan animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Aiman bin Abdullah, nombor matrik C24A2508. Jadi hari ini saya akan membentangkan kebaikan menggunakan pemasaran digital melalui multimedia. Yang pertama adalah kebaikannya adalah dapat menarik perhatian pengguna. Maka bentuk multimedia yang menarik akan dapat menarik perhatian pengguna apabila pengguna membaca info dan maklumat tentang produk yang ingin kita jual. Sebagai contoh, pemasaran menggunakan video, gambar dan animasi menjadikan iklan lebih hidup dan tidak membosankan. Seterusnya, kehadiran visual lebih mudah diingati. Pengguna lebih cepat ingat mesej iklan kerana visual dan audio merangsang deria penglihatan dan pendengaran terhadap sisi yang kedua adalah apabila kita menggunakan pemasaran digital melalui multimedia, jenama yang kita ciptakan akan mudah diingati, iaitu identity visual consistent. Sebagai contoh, warna dan logo. Hal ini dapat membantu membina gaya jenama yang kukuh. Seterusnya, hal ini juga dapat melekatkan mesej dengan lebih jelas lah. Sebagai contoh, apabila menggunakan teknik multimedia dalam pemasaran digital, audio dan visual dapat mengingatkan kepada pengguna dengan jangka masa lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hazika binti Jaafar, nombor matrik saya C24A2329. Untuk isi yang ketiga, kita melihat kepada penyampaian maklumat yang lebih jelas dan berkesan melalui penggunaan multimedia. Dalam pemasaran digital, penggabungan elemen multimedia seperti teks, image, audio dan video amat memainkan peranan yang sangat penting. Gabungan elemen-elemen ini membantu penonton memahami mesej pemasaran dengan lebih jelas berbanding penyampaian yang hanya menggunakan teks semata-mata. Selain itu, penggunaan multimedia juga dapat meningkatkan keberkesanan mesej pemasaran. Penyampaian yang jelas, kreatif dan menarik bukan sahaja memudahkan penonton mengingati mesej yang disampaikan, malah turut meningkatkan minat mereka terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan. Seterusnya, bagi isi yang keempat ialah menambah kepercayaan dan credibility produk.
Reka bentuk multimedia yang profesional dapat menjadikan sesebuah jenama kelihatan lebih dipercayai dan lebih berkualiti. Paparan visual yang kemas, yang konsisten bukan sahaja menarik perhatian penonton, malah membantu memaparkan identiti jenama dengan lebih jelas, sekaligus meningkatkan kredibiliti di mata pengguna. Selain itu, pengguna video testimoni, pelanggan juga memainkan peranan yang penting. Melalui video testimoni, penonton dapat melihat bukti sebenar keberkesanan produk daripada individu yang pernah menggunakannya. Ekspresi, respon serta hasil ditunjukkan secara visual mampu meningkatkan penonton dengan lebih berkesan berbanding penerangan secara teks semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farisa Hidayu. Nombor matrik C24A2373. Pemasaran digital melalui multimedia dianggap lebih efektif dari segi kos kerana ia memerlukan perbelanjaan yang lebih rendah berbanding pemasaran tradisional, namun masih mampu memberikan impak yang lebih besar kepada perniagaan. Kos penghasilan bahan promosi multimedia seperti video pendek, grafik dan animasi lazimnya hanya melibatkan perbelanjaan sekali sahaja. Namun, bahan tersebut boleh digunakan semula secara berulang kali di pelbagai platform digital seperti media sosial, laman web dan aplikasi. Keadaan ini berbeza dengan pemasaran tradisional yang memerlukan kos berulang seperti mencetak risalah, memasang papan iklan serta menyiarkan iklan di televisyen dan radio. Selain itu, pemasaran digital melalui multimedia membolehkan perniagaan menetapkan bajet yang fleksibel mengikut kemampuan kewangan. Sebagai contoh, iklan di media sosial boleh dijalankan dengan bajet yang kecil dan disesuaikan mengikut sasaran pengguna tertentu. Hal ini jelas membantu perniagaan kecil dan sederhana untuk bersaing di pasaran tanpa memerlukan modal yang besar. Kesimpulannya, pemasaran digital melalui multimedia memberikan banyak manfaat yang signifikan dalam dunia perniagaan. Seiring dengan perkembangan era digital yang semakin pesat, penguasaan strategi pemasaran multimedia menjadi satu keperluan penting bagi memastikan kelangsungan serta kejayaan sesebuah perniagaan.